Assalamualaikum, selamat petang sahabat-sahabat dan anak-anak Tok Bah. Semoga petang ni semuanya diberi kesihatan yang baik dan dimudahkan rezeki. Petang ni nak masak apa yang Tok Mak? Petang ni Tok Bah kata suruh Tok Mak masak asam pedas. Kita masak lagi asam pedas. Tok Baba ni dia tak boleh tak ada asam pedas. Dalam seminggu mesti dia nak ada asam pedas. Jadi ni Tok Mak kena dah buat asam. Walaupun Tok Mak dah buat asam pedas, bermacam-macam asam pedas, ini memang makanan harian Tok Baba. Jadi Tok Mak tunjukkan lagi lah. Walaupun dah ada resepi yang lalu-lalu, tapi Tok Mak tunjukkan juga. 2 labu bawang merah, 6-17 bawang putih. Tak kira lah kalau yang besar tu letaklah dalam 5. Kalau dia kecil-kecil ni letaklah dalam 6-7-8 ulas. Itu seinci lengkuas, seinci halia, dan kunyit basah ni seinci lebih. Tok Mak suka kunyit lebih kalau dalam asam pedas ni, sedap. Lepas tu bahan dalam tumisan dia apa ni? Kacang bendeh, tomato sebiji ni nanti dia belah 4. Ini Tok Baba dia kata nak letak apa tu? Dia nak makan lobak asin ni. Ini bukan lobak asin, sayur sawi asin ni. Sawi asin ke lobak asin? Sawi asin lah. Kalau ada yang cakap tu lobak asin. Yang letak dalam asam pedas tu, ni. Yang ini, ni mesti tak tinggal. Favorite dia ni, daun kesum. Dan juga lada kering yang di blender. Yang bahan untuk nak di blender, lada, bawang putih, bawang merah, lengkuas, halia, kunyit. Itu saja. Yang lain nanti kita tengok kesudahannya. Yang ikan ni ikan sekot. Macam-macam ikan kita cuba pula yang masak ikan ni. Kata orang panggil ikan sekot, tapi kalau sahabat dengan anak-anak kenal ada ikan nama apa lain, ada. Cuba tolong komen. Okey, sahabat. Nanti kita tengok kesudahannya. Jom kita masak. Okey, Tok Mak dah nak mulai menumis. Ini Tok Mak nak cakap, bawang putih yang Tok Mak masukkan ni dah ada dalam blender yang Tok Mak blender tu. Semua memang Tok Mak blender semua. Yang ini saja dalam 2-3 biji ni Tok Mak untuk mewangikan kuah. Jadi dia memang tak termasuk dalam yang kita blender tadi. Yang di blender tu memang dah ada khas untuk bawang putih tu. Yang ini untuk wangi. Sebab Tok Mak dulu kata kalau nak sedap asam pedas tu, campakkan dulu bawang putih dalam tu. Itu kemudian baru kita taruh. Baru masukkan bahan untuk tumisan. Belum garing pun dia punya ke bau dah sedap Tok Bah. Okey, ini kita tunggu dia sampai dia betul-betul pecah minyak. Baru kita boleh masuk dalam ni. Tu lah, dah nak naik tu. Okay. Kita tunggu dia sampai dia betul-betul garing. Sikit lagi. Ini dia belum lagi. Dia baru naik minyak je. Naik minyak tu Abang. Naik minyak lepas tu dia naik angin nanti. Minyak, lebih minyak. Tak boleh apa, meletup-letup lah. Habis melantai. Masalah kalau nak sedap memang macam ni. Dia tak garing lah, jadi nanti bau rasa kuah dia tu tak sedap. Ini terus buka ni. Okey.
Betul garing lah. Dia lagi lama. Dia ni bau hangit-hangit dengan begitu yang sedap tu, sedap tu. Dia bukan buang itu apa. Bawang putih punya tu, tulisan tu dia campur dengan tu. Cuma Tok Mak, asam pedas Tok Mak tak pakai lasan. Sebab Tok Mak memang terus terang pasal tak makan lasan. Tapi Tok Mak gantikan dengan sikit bilis lah. Kalau masak asam pedas ayam, tak payah taruh kacang, tak payah taruh tok bilis. Kalau taruh kacang memang pada Tok Mak lah. Kalau orang lain tak tahu, memang tak sedap. Kalau sambal asam pedas ayam, jangan taruh apa-apa. Tok bilis jangan, kacang pun jangan. Itu pada diri Tok Mak. Kalau orang lain tak tahulah, tak tahu. Masing-masing punya cara lah. Jangan bang komenkan cakap kita ni pandai sangat masak kan. Tak boleh juga. Masing-masing punya tu. Ramai lagi yang pandai masak daripada Tok Mak ni. Tok Mak ni cuma untuk masakan kampung, untuk makan sendiri boleh lah. Makanan orang lama, boleh lah. Itu kalau salah Tok Mak okey. Sambal ni kalau dia tengah letup-letup kecil-kecil tu kat rantai tu, betul dia senang. Ambilkan garam sikit, campakkan dalam dia. Tengok ni, kan dekat menting ya. Agak dia dah kering tu, nak kering tu kan dia meletup-letup kan. Ambil garam, masuklah sikit dalam sambal. Dia elok tak meletup. Tu. Jadi masa nak mengeringkan dia punya air blender kita, biasalah kalau orang dulu pakai giling, pakai tumbuk. Sekarang ni nak senang blender, jadi air blender tu nak dikeringkan tu memang kata orang tu berpegang dengan dia lah kat dapur. Tapi Tok Mak ada perisai dia. Tok Mak tutup kan, masukkan garam sikit. Alhamdulillah. Okey, ni dia garing. Memang dia dah kering betul. Okey. Ni Tok Mak masukkan dulu air. Air ni terpulang pada kita Ya. Tengoklah nak pekat. Ada orang nak pekat, ada orang nak cair. Nak agak-agak sedang-sedang. Dia sedang-sedang yang sedap. Kurang lebihkan air. Ni agak macam pekat je apa? Ya. Jangan taruh banyak sangat, nanti sekarang kita nak taruh air asam lagi. Ya. Jangan jadi asam gebur pula nanti. Tu kita masukkan blender. Sayur-sayur yang agak keras tu kita masukkan dulu. Okey, ni kita tunggu apa? Blender ni lembut. Dia lembut. Lembut Lepas tu kita masukkan ni sawi jeruk. Kalau taruh ni tak, jangan taruh asam banyak-banyak. So dia dah masin tak boleh makan kalau asam seperti itu. Ya. Tuangkan dengan asam. Macam tak sangat tak apa? Ya. Okey. Mak tak masukkan dulu ikan sebab nak apa? Empukkan sayur-sayur ni.
tu nak taruh bubuk rasa. Bubuk rasa. Garam. Garam ni pun jangan banyak sebab kalau ubat ni pun masin. Kita letak sikit dulu, nanti kemudian nanti baru kita rasa. Kita rasa lagi lah. Ya. Ini memang lauk favourite Tok Baba. Ya, asam pedas. Okey, kita masukkan ikan. Ini ikan sekut. Ikan sekut. Kat sini panggil ikan sekut ni. Lebih kurang tapi biasa banyak orang buat asam pedas. Ya. Kari pun boleh. Ya. Ikan apa-apa ikan semua kena air masak. Yang penting tahu cara masak ni. Okey. Oh, tu dia. Itu kita masukkan ni, jangan lupa ambil Tok Baba. Ya, ni. Ini memang kita senang. Daun kesum. Dia banyak pun sedap ni. Tok Baba dia memang minat. Dia punya bau. Ni daun kesum. Sedap. Dia punya bau sama macam lebih kurang bunga kantan. Okey. Dia pakai tambah aja ni. Okey. Kemudian menggelap empuk. Padamkan di api. Okey. Dia dah apa? Dah empuk itu dia. Masak dah. Okey. Semua dah. Oh, dah masak dah. Okey. Nanti kita hidangkan. Oh ya. Tok Mak lupa pula. Nasib baik lah. Ni apa ni? Tomato. Tok Mak tak masukkan. Ni lah nak. Okey dah. Okey. Siap. Kita tunggu tomato lah sekejap ya. Dah siap ni. Okey sahabat, siap Kita padamkan api dah. Nanti kita hidangkan. Nanti kita hidangkan sahabat. Sahabat-sahabat, ini kesudahan masakan untuk petang ni dari Tok Abang dan Tok Mak. Asam pedas ikan sekut. Kalau sahabat-sahabat ada nama lain daripada sekut ni, bolehlah komen kat bawah ni. Pasal kat sini katanya ikan sekut. Sahabat, ni favourite asam pedas ni, memang favourite keluarga Tok Abang ni. Jangan lupa makan semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum.